Okay, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan buat podcast tentang dengan tajuk penggunaan bahasa kasar dalam filem Malaysia. Adakah ianya sesuai untuk dipertontonkan kepada rakyat Malaysia? Okay, kita permulakan dengan perkenalkan diri. Aiman. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Aiman Rani Osman. Untuk nickname panggil Aiman je lah. Kalau saya pula, saya Muhammad Rizal Zairi bin Zuhar. Boleh panggil Rizal lah. Okey. Soalannya bahasa kasar. Okey, penggunaan bahasa kasar lah kan. So, kalau ikutkan daripada pendapat saya, benda ni depends. Ngikut dengan pada macam contohnya kita punya targeted audience. Kalau mungkin untuk kanak-kanak tak sesuai sangat lah. Memang sekofon ni tak sesuai langsung lah nak guna perkataan kasar. Sebab kalau kita guna perkataan kasar, confirm apa kanak-kanak ni dia macam senang terikut. So dia akan lagi ikut akan guna perkataan kasar tu, which is memang tak bagus untuk dia punya tumbesaran dia lah, untuk dia punya tumbesaran personality ni. Kalau compare tu macam dewasa, mungkin penggunaan kasar ni sesuai sikit. Compare tu orang tua dia warga-warga emas kan yang berumur, mungkin bagi mereka ni kurang bersesuaian. Sebabnya diorang ni dah orang kata berilmu, jadi diorang rasa benda ni tak patut untuk kita gunakan langsung. Tapi benda ni also based on kita punya genre. Kalau genre horror tak semestinya kita guna bahasa kasar kan. Kalau genre gangster, contohnya action lah, macam kat gangster mesti macam luar apa semua tu, itu still dikira as bahasa kasar. And for me, as a conclusion, untuk yang ni aku rasa sesuai lah untuk bahasa kasar tu. It depends ikut targeted audience dengan genre tu. Betul lah Aiman cakap tu kan. Kalau cerita macam Jalan Kembali Bos yang legenda budak setan ke kan, kat gangster mesti dia akan guna bahasa-bahasa yang kasar. Dia akan, sebab dia macam perbualan antara orang yang ganas kan. Tapi kalau cerita macam Meka Motor, Boboiboy, tiba-tiba nak guna bahasa kasar, jadi macam tak sesuai lah. Betul lah, dia akan mengikut konteks lah penggunaan bahasa ni kan. Kalau tiba-tiba macam cerita berkaitan tentang student, berkaitan sehari-harian kan, mungkin tak penggunaan bahasa kasar tu dalam kehidupan student ni benda normal. Tapi kalau dalam filem, mungkin kita boleh tak menggunakan dia lah untuk menggambarkan yang benda yang baik je dalam filem. Contoh macam kalau pembuatan filem ni pun ada lembaga yang akan menjaganya kan. Contoh macam LPF, Lembaga Penapisan Filem, dan juga ada FINAS, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia lah kan. Mereka ni bertanggungjawab lah untuk menapis benda-benda yang tak patut dalam filem ni. Lepas tu dalam diorang ni juga bertanggungjawab untuk mengkelaskan filem umum ke, untuk 13 ke bawah ke, parental guidance kan. Ke umur tu lah kan. Betul. Jadi kalau bila filem yang ada bahasa kasar ni, mungkin ada boleh letakkan had umur yang boleh lihat filem tu. Kalau macam tadi saya kata, saya setujulah. Memang lembaga-lembaga yang ada kat Malaysia ni, lembaga perfilman ni kan, yang tapisan-tapisan ni semua memang memainkan peranan yang paling besar sebenarnya. Sebab kita as a audience, kita tengok je, kita nak tengok je, kita nak ada hiburan dalam kehidupan kita, betul tak? So as for kita sendiri, kalau macam saya mahasiswa, Rizal mahasiswa, kalau untuk personal opinion, saya setuju. Sebab just for in terms of, in the context of hiburan, entertainment. So tanpa bahasa kasar, dialog dan jalan cerita tu mungkin akan jadi dull dan bosan. So bila bosan ni macam sendiri kita boleh tengok lah, dari tarikan pun untuk audience ni akan kurang. So macam contoh lah, kalau perfilman ni ada satu filem ni keluar, confirm dia akan leak trailer dia dekat TikTok atau media sosial mana-mana. Kalau macam terlalu banyak penggunaan bahasa kasar pun tak sesuai, jelek. Macam penggunaan bahasa kasar ni, as for me, dia kena balance and ikut certain situation yang ada dalam situation and scene dalam movie tu. Kalau memang perlu digunakan, gunalah. Contoh dalam situation atau scene melata, macam di melata dia guna bahasa kasar, okey, yang tu mungkin sesuai. Kalau memang tak perlukan penggunaan bahasa kasar, dia guna, tak boleh lah. Contoh macam dalam borak-borak biasa, contoh ada sini dua orang lelaki tengah lepak tepi pantai, borak-borak, tiba-tiba dia guna perkataan kasar. Padahal benda tu memang kita boleh elakkan sebenarnya.
Walaupun in fact orang-orang Malaysia ni guna je bahasa kasar bila lepak kat pantai. Tapi daripada segi dalam filem kita boleh elakkan macam tu. And macam Rizal kata tadi, contoh bagi cerita kat gangster. Kat gangster memang nak tak nak memang sesuai lah. Orang kata guna bahasa kasar kan. Kalau mereka matur untuk memang targeted audience ni kanak-kanak, memang tak sesuai lah. Macam tu. Itu macam memang sekeras-kerasnya, tak ada sekeras-kerasnya, tapi memang point saya kat sini, penggunaan bahasa kasar ni dia sesuai, tapi depends on the macam konteks dia. Ada yang tak sesuai, ada yang memang memerlukan bahasa kasar. Izan nak kata apa? Kau tak apa lagi. Contoh kalau bahasa kasar ni pun dia memang macam Aiman kata tadi, dia macam untuk menguatkan emosi kita kan. Betul. Sebagai penonton kita tengok filem tu, dia macam time tengah marah, dia tengah marah, betul-betul marah, macam berdendam ke apa, dia tengah bercakap dengan enemy dia. Dia tu guna bahasa kasar, jadi kita pun rasa emosi dia tengah marah tu kan. Takkan kita nak guna bahasa biasa kan? Takkanlah. Saya sangat benci dengan awak. Takkan. Kita tak rasa Betul, apa kan. Jadi kalau dia guna bahasa kasar semasa dia macam tengah emosi membuat-buat kan, jadi kita sebagai penonton ni pun kita akan termove, kita akan terasa dengan emosi yang tengah disampaikan tu. Jadi lagipun penggunaan bahasa kasar ni kadang-kadang penonton pun macam dia salah anggap dengan sesuatu bahasa tu. Contoh macam kalau orang tu kata sial ni bukan bahasa kasar. Sebenarnya sial ni dia membawa maksud tidak beruntung, nasib malang. Jadi kadang-kadang penonton pun dia macam tersalah faham lah dengan apa yang tengah disampaikan oleh filem tu. Jadi apa lagi? Macam kalau cerita high council lah, biasa kan aku kapla kan. Itu gila-gila fenomena waktu tu. Agak-agak korang macam mana rasa je bila tengok cerita high council tu dengan trend-trend gaduh buli? Ada tak dibawa pengaruh yang sangat buruk budak-budak yang tengok? To be honest, kalau daripada opinion aku, opinion saya memang sebenarnya scene-scene bully tu dia bawa pengaruh yang tak baik juga sebenarnya. Tapi macam daripada filem tu sendiri kan, high council kita sendiri boleh dapat benefit je. Contohnya macam sifat dalam kita punya berkawan kan, ada kita belajar macam nak berkawan. Contoh macam Ayam dengan siapa tu, lupa dah nama dia. Ayam dengan seorang lagi tu kan, yang main actor tu kan, tapi bukan Kahar lah. Amir kot entah apa. Dia ada macam dia punya, kita boleh belajar daripada benda tu, sifat berkawan tu kan. Tapi overall as for Kahar ni, kalau dia tak ada penggunaan bahasa kasar, filem dia tak ada impact. Sebab contoh, kita dah ada scene bully, scene gaduh, tapi kita tak guna perkataan kasar. Scene marah kan, yang ada Kahar dekat dataran tu duk panggil siapa tu, Mirul tu, Kapla. Dia duk panggil, dia ada mencarut kan, ada guna penggunaan bahasa kasar. Kalau dia tak gunakan bahasa kasar tu, macam Riza kata, emosi kepada audience tu tak kena, tak dapat. Dia tak ada efek kat situ lah. So kalau in terms of pengajaran, dia ada pengajaran baik banyak. Tapi sebabkan Kapla ni kemungkinan ada dekat asrama-asrama dekat Malaysia ni, dia nak terapkan benda tu, bully tu. Macam tu lah. Tapi daripada segi penggunaan bahasa kasar, untuk filem Kapla High Council ni memang kena ada. Kalau tak ada, dia tak ada impact lah filem dia. Betul juga. Filem Kapla ni pun scene-scene dalam tu macam boleh relate dengan budak-budak asrama lah. Sebab dulu pun pernah duduk asrama, memang benda-benda yang sama. Ada macam bukan, dia tak ada nama macam high council lah apa kan. Tapi dia macam senior junior lah kan. Seniority time duduk asrama dulu memang kuat. Jadi dia macam benda yang senior buat ni pun memang betul lah dia gambarkan dalam tu kan. Memang benda yang ada lah, tapi memang tak memang benda tak elok. Tapi tak lah, kita macam nak connect dengan audience kan. Ragging ke apa semua. Ragging tu semua memang ada. Kiranya boleh relate dengan kehidupan yang orang-orang kat asrama lah. Kadang-kadang tengok tu pun macam trigger anxiety dulu. Dia macam bila dia buat cerita yang pasal macam High Council ni, macam pembulian kat asrama. Ramai mostly dekat student-student, mostly lelaki lah, mesti pernah rasa. So dari situ dia dah dapat dia punya audience. Macam tu lah. Tapi memang kalau dari segi topik utama kita, penggunaan bahasa kasar, nak tak nak memang kena ada kalau untuk cerita-cerita macam tu. But as for me sendiri pun,
saya berasal daripada sekolah berasrama tu, memang kita pun pernah rasa. Betul. So kita pernah rasa, kita tahulah takkanlah duk senior tu marah dia gunakan bahasa yang baik, tak kan. Tiba-tiba apa ni, kau ni janganlah ikut sangat ke apa ke. Betul. Macam mana ayat Sesuai, biasa kalau yang baik punya ayat aku tak Jadi tahu. kalau dialog tu macam tu tak sampai untuk Jadi dia tak kurang kesesuaian kat situ. Contoh kalau kita boleh tengok, kita kaitkan dengan mungkin genre drama lah. Genre drama yang memang fully cinta. Kalau fully cinta, maybe sesuai tanpa penggunaan perkataan kasar. Sebab memang cinta saja. Mungkin dia akan ada dia punya konflik kan. Dia ada climax dia, whereby climax dia macam plot dia kat situ, dia punya hero ni pergi kat lelaki lain ke. Yang tu mungkin sesuai kalau nak guna perkataan kasar. Tapi mostly macam kalau macam cerita-cerita macam tu agak kurang sesuai lah untuk perkataan kasar. Tapi based on the scene, macam daripada awal tadi kita punya point kan. Contoh kalau macam cerita yang memang betul-betul nak bagi pengajaran, yang memang akan bagi tauladan, penggunaan bahasa kasar tu memang seharusnya 100% kita elakkan lah, sebab nak bagi tauladan. Kalau sekadar hiburan, contoh cakap gangster tadi, Kapla kan, penggunaan bahasa kasar tu sesuai lah. Okey. Kita dah sampai segmen hujung dah ni. Okay. Dekat sini conclusionnya boleh bagi daripada Aiman dulu, lepas tu Rizal. Okey, daripada saya, conclusionnya penggunaan bahasa kasar untuk industri perfilman kat Malaysia ni sesuai, dan perlu ada dia punya lapisan-lapisan yang bersesuaian je lah. Macam tadi, macam kita punya syarikat-syarikat, bukan syarikat pun kata tu, agensi, lembaga agensi yang bertanggungjawab tu, dia memang perlu jalankan tanggungjawab dia untuk tapis benda-benda macam tu. Based on the beberapa term saja yang kita sebut lah, macam term seumur dengan genre. So bersesuaian ikut beberapa konteks ni. Macam tu lah. Betul lah apa yang Aman kata. Penggunaan bahasa kasar ni memang kalau dalam filem untuk invoke emosi lah kan. Jadi penggunaan dia sesuai lah dalam filem. Cuma kena, kalau lembaga LPF ke Finas ni, dia kena tentukanlah had umur untuk pengguna ataupun masyarakat yang boleh tengok lah filem tu. Itu je lah. Okey. Kita tamatkan podcast sekarang.